Yang penting korang bergerak, tak kisahlah slow ke laju. Itu yang penting. Hai runners, Nas dah siap lari Ramadan hari ke-10. So korang macam mana korang punya progress? Adakah dah terhenti? Adakah slow? Adakah makin rancak? Jadinya semua tu boleh dijawab oleh hati korang sendiri. So progress ni sebenarnya tak semestinya korang kena selalu naik dan naik dan naik. Dia tak semestinya macam tu. Maybe ada hari korang slow, ada hari korang laju, ada hari korang jalan. Itu adalah normal saja. Yang penting korang bergerak, tak kisahlah slow ke laju. Itu yang penting. So yang mana macam fikir malas lah, macam letih lah, korang gerak aja awal-awal. Korang gerak aja, nanti akan habislah. Korang target 7 km ke 8 km ke, ataupun nak buat 3 km pun dah cukup. Yang penting korang ada daftar hari tersebut, walaupun korang bersuara dengan pace 11. Alright, so korang jangan tunggu ada mood yang cantik baru mula. Bye bye.